Saya, Allah bagi bulan ini. Tolonglah fikir nasib dia. Jangan fikir diri kita saja. Pemimpin ni pegang amanah. Kalau syarah pun taklifun wala tasrifun, gaji pun tinggi mah. Mana boleh macam itu? Sebab itu saya kata, pilihan raya tukar kerajaan, tukar dasar. Tak boleh. Ni bukan tukar Perdana Menteri. Berapa banyak Perdana Menteri dah tukar dah. Serupa je. Perdana Menteri ini jaga anak dia. Tahu siapa kan? Perdana Menteri ini jaga bini dia. Tahu siapa kan? Perdana Menteri ini jaga pula anak menantu dia. Tahu kan? Lepas dah tahu dah. Kenapa silap undi sebab apa? Sebab tak kita Islam. Jadi aku ni apa? Perdana Menteri ini jaga anak dia. Tahu siapa kan?